Assalamualaikum. Anak buat surprise, dia kata apa? Ah. Mak, sekejap lagi ada orang tu barang. Inilah barangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniah. Tahniah. Kami datang nak hantar barang ni. Aduh. Buat surprise kan? Ya, okey. Mak, ni ada orang nak tu barang, apa benang 10. Kata mak, yelah, kata mak tunggu aja je. Tapi dah tahu kan nak dapat kereta dah tahu kan? Tapi tak jangka kata minggu ni. Okeylah. Iya ke? Okey. So okey, Ajar nak cerita sikit pasal kereta. Boleh Kita cerita pasal kereta lah sikit je. Gedebak-gedebuk apa benda sikit. Lepas tu boleh lah kata-kata nak bawa berjalan ke apa ke. Boleh lah, tak ada masalah lah. Alright. Okey, so Ajar cerita sikit. Okey, nama saya Ajay. Okey, so Ajar cerita sikit berkenaan dengan kereta ni. Boleh sini sekali Puan. Nak dengar? Boleh dengar sekali kan? Alright, okey. So yang ini apa nama kunci lah, smart key lah. So smart key ni Perodor bagi dua. So ada dua smart key, satu boleh simpan lah, so tak ada masalah lah. Alright, so okey yang ini dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 button lah. So button yang pertama ni untuk kita lock. Okey, sekarang kita dah lock lah. So bila kita nak masuk kereta, so apa kita buat? Kita unlock lah. So kita tekan je sekali unlock ni. Okey, driver side saja yang akan terbuka. So belah sini akan lock, sana lock, sini lock. So katakanlah kita drive seorang. Bila kita drive seorang, kita tekan sekali je lah. So tak payahlah orang lain sana masuk. Dalam rumah pun boleh. Suruh orang ambil ke apa benda kan. So apa kita buat tau yang ni kan. So kita tekan je. Bukan tekan macam ni. Tak boleh. Kena tekan lama-lama. Baru dia terbuka. Ui, besar lu Tidaklah tidur. Janganlah tidur dalam ni. Tapi memang luas lah, besar lah. Memang besar lah. Ini kita bagi dah ni. Ada kapet apa benda semua ni sekali ni. Dia dah sekali dah. Okey, Ajar tutup Okey, lepas tu yang ini kereta ni dia guna sekarang ni guna start button. So bila dia guna start button. Okey, naik tuan. Naik. Selesa Okey, cara dia macam mana? Yang ini kena ada dalam kereta. Tak kisahlah letak dalam poket ke apa benda, tekan brake and then tekan start. Tekan brake. Okey, tekan brake. Okey, tekan start. Dah. Macam tu je. Senang je dia punya ni, senang je. Dia nak mati mah kena pakai mana? Nak mati? Okey, nak mati tak payah tekan brake. Tekan ni je. Tekan satu ni je. Tekan satu tu. So dia mati lah. Macam tu je lah. Dia punya ni simple je lah. Okey. So kalau nak start balik macam ni kan. Okey, tekan brake baru tekan start. Dia tekan lepas je sebenarnya. Dia tak payah ni dah. Dia tekan lepas. Macam tu je sebenarnya. Senang je. Simple je. Dia nak start kereta macam tu je dah. Aircon macam biasa semua. Okey, lepas tu seat tu sekejap. Seat ni, yang ini dia boleh tarik tau. Bila kita pump. Kalau lah kata kita nak ni ke apa benda ke kita boleh ni. Ini boleh naik. Yang depan belakang yang kat ni. Ni. Lepas tu yang ni nak tidur. Kot nak baring ke, nak selesa dia kan, kat sini lah dia punya ni. So macam tu lah dia punya apa keadaan dia. Okey. Lain-lain Ajar nak tunjuk bahagian enjin sikit dekat depan. Okey. Buat mana dia off ni. Dia tak. Atau kau dia macam ni dia nak off. Nak off dia. Tekan je lah. Tekan ni off dia terus je ni. Dah. Terus mati je. Okey, jom kita tunjuk tengok bahagian hadapan pula kereta ni. Kita nak buka dia untuk yang bahagian hadapan ni. So yang ni kan, tengah-tengah kereta ni angkat je kat sini kan. Ni pin ni kan. Ni lah. Dia angkat je macam tu kan. So macam ni je. Terbaik. Okey, ada 5 tahun waranti. 5 tahun waranti. Kalau kata ada apa-apa masalah ke apa ke, boleh pergi mana-mana Perodor satu Malaysia. So tak ada masalah lah, tak ada semestinya kena pergi tempat saya punya Perodor je ke apa ke, boleh. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. So kereta ni untuk bulan pertama, sebulan lepas pakai kereta ataupun 1000 km, kena datang bawa pergi check. Dia free je untuk yang sebulan pertama. Boleh pergi mana-mana. Kalau sini boleh, biasa pergi Tasik. Dulu pakai Azhar Tasik. Okey, boleh pergi ke sana. So tak ada masalah. Dia lain dia. Kalau dia selalu ke lock sana sekali, sana depan tak ada sekali turun, tak lock dia. Kat tengah sekarang ni central lock dia. Central lock dekat atas. Kita boleh tekan. Tekan sana dia akan lock semua. Dia akan lock semua. Dia akan lock semua. Tapi yang ini untuk baby. Ini dia panggil child lock. Child lock ni untuk baby. So kalau kita on dekat sini, kan? Walaupun dalam kereta ni dia buka sendiri ni. Walaupun dalam kereta dia buka sendiri, dia tak boleh keluar. Dia macam dia loose, dia tak boleh keluar. Dia kena orang yang dekat dari luar tolong buka kan. Sebab dia keselamatan lah. Bila kita tengah bawa kereta kalau ada baby, tak adalah baby tu dia
Dia main dia buka. So kalau kita tak ada budak kecil, kita off lah. So bila off ni boleh baru datang kita tekan dia. Sini. Kita tuan tekan kat sini. Tekan ni lagi. Ni. Tekan dia kena tekan. Tu dia tekan kan. Baru kita boleh buka. So tak ada masalah lah. Okey, tayar simpanan ataupun tayar spare ada kat sini. Baru ada sekali lah. Dekat sini pun ada boleh simpan barang lagi apa benda semua dah kat sini. Okey. So ajar rasa itu je. Lain-lain tak ada apa. Kita nak ambil gambar sekejap. Ambil gambar sikit. Lepas tu dah lah. Dah boleh jalan-jalan dah. Ni anak surprise ni. Tu lagi surprise Dia sayang kat mak ayahnya tu. Dia sayang. Dia follow up dengan Ajai. Bila nak hantar kereta? Ajai, bila nak hantar kereta? Betul. Kita letak reben sikit. Nanti kita Ajai hantar kat dia. Mas kita ambil gambar. Mas sekali. Puan pun sama. Kenalah. Sekali. Kenangan ni. Meh. Siapa nak masuk, Meh? Dah. Tak apa, Meh. Okey. Sini. Ambil kat atas je kot. Bagi ni. Bagi nampak nombor plate. Nombor plate mahal ni. Nanti kita potong lah. Pakai baju tengah pendek lah tu. Okay, ready. 1, 2, 3. Lain-lain tak ada apa. Bagi ucapan sikit dekat Linda. Nanti Aja nak hantar dekat dia. Kat sini. Sini. Alamak. Janganlah subak. Ini kasih sayang anak. Kan? Allahu Akbar. Ini nunjukkan anak tu sayang kan. Okey. Baru nak bagi ucapan. Minta maaf Cik Linda. Happy sangat. Tak terkata. Okey, baik. Okey, tak apa. Okey, ini kunci. 2 kunci. Okey. Lepas tu ada Aja nak bagi satu lagi. File kat sini dah tak tampal. Dah tak ada dah. So ikutlah. Boleh letak dalam dashboard ke apa benda ke, so tak ada masalah lah. So ini geran lah. Geran kat sini. Okey, lepas tu satu lagi yang Aja nak bagi. Apa nama? Kad Touch 'n Go. Ini kalau nak berjalan naik highway ke apa benda ke, top up je dekat sini. So Aja bagi 2. Bagi 2, nanti satu bagi kat Linda, satu tuan punya. Ada 2 lah. Kira ada 2 lah. Okey, lepas tu satu lagi, ni nak bagi duit sikit. Duit. Bukan duit apa, duit minyak. Sebab kereta ni, sekarang dulu kita orang isi minyak full. Sekarang ni bila nak isi minyak kena guna IC. So kalau pakai Ajai punya IC, habislah kuotanya. So kami bagi duit, kena isilah sendiri. Okey, ni isi minyak full tank lah. Lain-lain dah tak ada apa. Itu sajalah. So terima kasih banyak-banyak beli kereta dengan Ajai. Okey lah. Tahniah. Oi. Pakcik tak boleh cakap apa. Tak ada suara dah. tak nak cakap sikit-sikit, tak ada. Cakap dia sikit. Okey, Sekali lah. Support. dia muncak terima kasih lah kepada anak dia tu. Tu tajuk. Okey. Alright. Okey. So terima kasih banyak-banyak. Apa-apa nanti Aja akan WhatsApp dengan Cik Linda lah. Okey, baik Alright. Dia ambil banyak orang rantung. Boleh. Yang lain tak ada apa. Ada payung juga tau, payung Prodo belakang ni. Okey dah. Alright. Okey, jom. Kita kena ambil balik Nak beli kereta, cari. Beli kereta, cari Ajai. Jumpa lagi. Cari apa-apa ya. Assalamualaikum.